Kian, tanya dapat 100,000. Alhamdulillah. Macam mana feeling dia? Oh, gembira. Saya punya perasaan tak pernah lah benda ni terfikir dapat seperti itu. Tak pernah. Bila you nampak tu you rasa apa? Nak pengsan. Nak pengsan sebab kena dia punya perasaan tu, iya ke ni? Selalu tengok orang macam boleh kan? Selalu tengok orang macam mana boleh sampai macam ni. Saya sendiri pun tak percaya. Okey, saya tanya, bulan lepas you buat apa? Berapa rajin? Rajin. Saya rajin sampai saya tak peduli masa. Ya? Ada tidur tak? Kalau boleh tak nak tidur. Kerana dia punya feeling adalah tindakan kan. Okay. Dia satu perkataan je, rajin. Ya. Kalau saya percaya rajin tu adalah, Tapi rajin tu berapa? Banyak orang cakap dia buat sikit pun sudah jadi pun rasa dia rajin. rajin tu maksudnya dengan sepenuh hati. Ya. You buat dengan sepenuh hati, you tanpa memikirkan halangan, tanpa memikirkan, you buat je. Setiap perasaan cinta dan kasih sayang kita dengan rakan-rakan kita yang sudah sembuh, yang belum sembuh, yang kita nak jumpa, kankah hasil di hujungnya kita nampak. Dulu you kerja sebelum BE kan, you kerja tu kan? Hotel. You kena kerja berapa bulan dapat bulan lepas punya income? Ayo. 12 kali. 12, 1 tahun dah. 1 tahun dapat 1 bulan punya. Tapi seronok. Tahniah. Congratulations. Thank you.